Assalamualaikum. Selamat malam guys. Okey. Kita beli sekotak mata stok. Mata saiz 1 boleh, saiz 2 boleh. Saiz 1 macam ni je. Okey. Saiz 1. Jadi kita ikat mata 1, gabung 2, kita buat 4 layer Okey macam ni. 1, 2, 3, 4. Batu saiz 5 ataupun 6. Okey. Sekarang ni kita nak ikat mata 3 pula. Kita cuba kita masuk macam ni guys, daripada bawah. Ni. Sap. Okey, okey. Kita buat daripada atas sikit Gulung ya guys. Tak payah sakit-sakit kepala. Tapi saya selalu gulung guys. Saya buat penuh kan. Bukan apa, kalau buat penuh, kalau kena ikan, mata dia tak bergerak tau. Kalau kita buat tak penuh tu, kadang-kadang ikan terlepas lah, apalah. Sebab tu saya suka buat penuh guys. Semoga bermanfaat geng Yang ni saya ajar ni untuk orang yang tak tahu guys. Yang orang tahu tak apa guys. Semoga boleh mencuba kat mana-mana tempat korang ada tempat air laju, korang cuba guys. InsyaAllah mesti ada ikan guys. Ikan main. Yang ujung ni kita masuk terus daripada ni. Ni saya buat ringkasnya sebab saya pakai sendiri. Kita tarik. Okey. 1. Okey. Yang kedua. Agak-agak sejengkal lagi sejengkal dah. Okey. Kita gulung ya. Video ni panjang sikit guys. Kalau ajar ikat mata ni memang panjang guys. Sebab mata sembat lombong dia tak sama mata sembat sungai. Masa sembat sungai ni kita kena buat panjang. Kalau mata sembat lombong, kita pakai satu mata pun tak okey dah. Dia tak sama guys. Tapi boleh je kalau nak cuba sembat lombong guys. Saya pernah cuba buat 2 mata. Kena juga ikan. Ikat ya guys macam tu guys. Kalau buat mata kangkang nanti saya ajar mata kangkang. Mata kangkang pun meledak agak sekarang ni. Anak buah saya pakai. Orang yang belajar saya ajar tu, dia pakai mata kangkang, mata 3 kangkang. Hari-hari ni ikan guys. Masuk lubang tu, tarik dia. Itu sebab saya buat simple ni geng. Saya tak nak buat cantik-cantik sebab saya pakai sendiri. Bukan apa boleh banyak guys. Kadang-kadang kawan ni, kalau kita stok habis, kita nak guna barang kawan pun, kawan boleh tentu dia bagi guys. Sebelum dia bagi tu, dia smash kita dulu. Sebab saya pernah terkena guys. Sebenarnya saya nak testkan kawan je. Saja nak test biasa guys. Kita nak tengok kawan macam mana.
dia orang luar lah. Pot kita bagi, lepas tu kita nak test lah. Test nak batu ladung satu. Sebenarnya kita ada je, tapi kita saja. Sebelum kita nak dapat tu guys, kena bahan dulu, kena semeh dulu dia. Kat situ kita nampak dah sifat kawan-kawan macam mana. Sebab tu ni saya, ni Road Ranger je. Malas dah pun nak pergi sangat dengan kawan guys. Sebab kawan ni dia baik dengan kita, kadang dia ada makna guys. Kita kena tahu tu semua. Tak kira lah, kita kena tahu. Kadang-kadang kawan rapat kita pun belum tentu kita boleh percaya dengan dia. Kena ingat tu, jangan percaya. Lepas tu saya ni kurang sikit dengan tu. Bukannya saya jauhkan diri guys. Saya tak nak. Biar diri saya sendiri je. Sebab kita tahu diri kita ni macam mana, masa lalu kita macam mana. Sebab tu kita ni relax, santai sorang-sorang. Lagi puas hati, tak ada gangguan. Okay, yang ketiga guys Yang ketiga yang nampak pula. Nanti saya ajar agak awak mata kangkang, okey guys? Simple je kan, bukan susah pun. Kita kena agak-agak je guys, agak-agak sama besar je. Nampak? Betul agak-agak sama besar macam tu. Nampak? Lepas tu sakit sini pula. Okey, sama besar. Dah lah. Kita sakit lah. Kita sakit sendiri guys. Lepas tu gulung yang sama je. Dia mata kangkang dia lain guys. Nanti saya ajar okey. Kita tunjuk yang ini dulu, yang selalu saya guna. Mata kangkang ni lagi senang cat, lagi laju. Sebab dia simple mata kangkang.